saling ngabas, saya dah masalah. Tapi di situ kita raya sebulan. Raya sebulan, sini-sini pun masih lagi dengan berbaju raya, saya dah masalah. Zahir kan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, zahir kan. Jangan kita kufur kepada nikmat tersebut. Zahir kan aja. Apa yang kita nak pakai sebagai tanda kita rasa syukur kepada Allah, zahirkan rasa syukur kita. Tapi zahirkan yang macam ni, zahirkan dengan penuh ketaatan, penuh adab, dan penuh dengan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berbangga-bangga. Kita tengok banyak trend gini tu, pakai baju sendat-sendat, perempuannya tudung sikat-sikat, orang lakinya baju raya transparent, orang lakinya kayak banyak dekat pasar kena tu baju slim fit. Kesian orang nak badan besar, baju baggy saya dah cik jual lagi. Tedah. Okey, saya dah masalah lah. Okey, soal pakaian dok saya cerita gila. Yang penting kita menyedari bahawa Aidilfitri itu adalah hari kita kembali mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga antara sunnah lain Aidilfitri di bulan Syawal tu, antara sunnahnya adalah bagi orang yang masih bujang kahwin. Okey. Dan nama bulan Ramadan tu adalah bulan jodoh. Carilah jodoh. Masa open house ke, berjarah ke. Tak tahu tadi jodoh cousin ke diri. Si tahu tak ada hal. Mun siknya datang rumah si tahu tak cousin. Kadang-kadang macam ya orang. Mun si tahu, munnya si beraya ke rumah si tahu, nyetok pangkat apa? Pangkat pak nakan. Pangkat anak buah si tahu. Asia kita tahu. Jadi kena tambahlah. Kena apa? Kena apa orang pada? Kena insaf kasih. Bulan Ramadan adalah bulan yang disunnahkan untuk nikah. Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah nikah di bulan Syawal. Macamnya juga dalam riwayat ada sebut, mungkin berbeza lah khilaf di kalangan ulama, ada Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah bersama juga nikah di bulan Syawal. Atau perkara biasa tu, adat yang kita biasa tengok kalau sepanjang kat Tarim hari raya ya, ramilah orang berbondong nikah, berbaris. Kita nangga setok pakai baju kacak-kacak, serban yang terbaik, baju baru. Dua ingat dapat dua nikah. Kalau di Indonesia dinamakan dinamakan nikah rudal. Nikah sekaligus. Maksudnya akad nikah sekali arung. Nangga kelak juru nikahnya bersusun juga. Ya di sinun. Juru nikah bersusun juga, wali bersusun juga. Pengantin pun bersusun juga. Pengantin puannya tetap berada di rumah. Pengantin puannya tetap berada di rumah. Menjaga dirinya. Yang si mau mempamerkan dirinya. Kalau pamerkan diri itu satu aib. Wanita kalau mempamerkan diri satu aib. Ya budaya di sini. Kerana menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya apa lagi yang perlu kita ingat di bulan Syawal? Momentum Ramadan yang perlu kita jaga adalah solat berjemaah. Ada orang baru berjinak-jinak datang ke masjid di bulan Ramadan. Maka teruskanlah semangatnya di dalam Syawal dan sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Makanya akan temu kelainannya. Yang akan temu kelazatan dalam beribadah. Lagi-lagi solat berjemaah. Tu akhir zaman hadirin. Akhir zaman tu ramai orang keluar dari jemaah. Menyimpangkan diri dari jemaah. Mengasingkan diri dari jemaah. Bahkan berkonflik dengan jemaah. Jemaah yang kami maksudkan di situ adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mau yang lain dari yang lain simak sama dengan jemaah. Yang mau cara fikirnya lain, yang simak dengan jemaah. Yang si mau ada sepakat dengan jemaah. Ya hadirin,
Tok di akhir zaman duk ialah fitnah-fitnah yang berlaku. Kita nangga peperangan yang mengakibatkan banyak rega naik. Okey. Kemudian banyak krisis dalaman negara pun terkesan. Kemudian dengan sebab kita meninggalkan jemaah, kita seada kesatuan hati, seada roh kesatuan yang ada. Sedangkan orang mukmin dengan orang mukmin, sesama mukmin tu, rohnya para mukmin tu ibarat tentera. Roh orang mukmin dengan orang mukmin yang lain yang ibarat tentera, kenal sama diri. Kod apa kita unit ni kenal, saling berperanan. Tapi bila mana kita asyik jaga jemaah, kita tinggalkan prinsip berjemaah, kita berpaling daripada konsep jemaah, maka roh hilang. Bila roh yang hilang, maka kita akan saling salah menyalah. Kita akan saling serang menyerang. Kita akan jadi orang yang ofensif, suka cari silap orang, menggunakan poin untuk menyalahkan orang, menggunakan dalil untuk menyesatkan orang, menggunakan agama untuk mengkafirkan orang. Itu bahaya. Dari zaman itu berlakunya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebabnya jangan tinggalkan jemaah. Jemaah yang dimaksudkan di situ juga adalah solat berjemaah. Solat berjemaah adalah tarikatnya orang yang si ada mursyid. Solat berjemaah adalah tarikat bagi orang yang si ada tarikat. Solat berjemaah adalah tarikat umum kaum muslimin. Jangan ngaku kita ahli sufi kalau si solat berjemaah. Jangan ngaku kita tu dapat makam hakikat, dapat peringkat makrifat. Kalau solat jemaah si dijaga. Sikan lahirnya para wali. Para wali tu si hadir, si lahir daripada masyarakat yang si berjemaah. Jemaah, berjemaah adalah perintah Rasulullah. Allah kecam orang yang si mendirikan solat berjemaah di satu tempat dengan dikuasai oleh syaitan. Dan juga dalam mazhab kita, hukum solat berjemaah terbagi kepada dua. Terbagi kepada dua kerana apa? Kerana ada maslahat, kerana ada reason, ada sebab, ada illah, ada sebabnya. Pendapat pertama, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah solat 5 waktu. Kalau solat Jumaat fardu ain. Okey. Itu pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Solat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Barang siapa yang dalam satu kampung, dalam satu penempatan, dalam satu taman, satu tempat tinggal, satu bandar kah, bila si didirikan solat berjemaah di dalamnya, maka sidaknya layak untuk diperangi. Layak untuk diperangi dan diberi amaran dirikan solat berjemaah. Siapa yang declare pemimpin? Pemimpin ambil berat tentang orang-orang di bawah jagaannya. Kalau dalam kawasannya sedak solat berjemaah, dia wajib madah dirikan jemaah di kawasan kita. Polah masjid, dirikan jemaah. Kena dihukum sebagai fardu kifayah untuk didikkan masyarakat, didikkan semua orang Islam yang diam Gaza, ambil berat tentang solat berjemaah. Kalau masjid dihadiri kanak-kanak dan perempuan, tak laki cukup. Belum lagi terangkat fardu kifayah, belum lagi terlaksana. Kerana terlaksananya hukum fardu kifayah tersebut bila dilaksanakan solat berjemaah oleh lelaki yang mukallaf, baligh dan mastautin, yang dah netap kat Zia. Kalau musafir si kemudian pendapat kedua, hukumnya adalah sunat muakkad. Itu menurut Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan hukumnya sunat muakkad.
Bagi apa? Bagi satu tempat yang memang sudah makruf, yang dah tahu dah kepentingan solat berjemaah. Sidaknya si perlu dirimainkan, sidaknya dah tahu, sidaknya hadir dan sidaknya laksanakan solat berjemaah. Kalau ada di kalangan sidaknya si mampu untuk solat berjemaah dikarenakan ada urusan, maka dihukum sebagai sunat muakkad. Dan sekarang di tempat kita gini tu, khususnya lah di Taman Tungku tu, apakah hukum solat berjemaah? Hadirin boleh tanya pada diri masing-masing, apakah hukumnya? Maka yang lebih utamanya adalah fardu kifayah. Kerana zaman sekarang tu ramai orang si berjemaah, ramai orang si datang masjid pun, ramai orang jarang datang masjid. Okey, andai kata kita tu duduk ke Mekah kah, duduk ke Madinah, ya dinamakan sunat muakkad. Kita duduk ke tanah Arab, orang kat sini memang kedai ditutupnya, suruh kita pergi masjid. Mungkin kita buka kedai makan, kita masih buka, azan, kita nak agak polis ni agak suruh tutup, pergi ke masjid. Kalau kat situ, maka perlu disedarkan bahawasanya solat berjemaah di tempat kita tu fardu kifayah. Kerana kita tu belum ada kesedaran yang sangat tinggi tentang solat berjemaah. Jadi ya sekian mukadimah yang kami mulakan pada malam tu. Sosial kita insyaAllah masuk kepada tajuk. Kita dah sampai ke tajuk yang detail lah sebenarnya. Kita dah sampai ke perbincangan masbuk dah sekarang. Kita dah sampai ke perbincangan rakaat sini yang masbuk yang masuk. Adapun yang lalu kita berhenti pada persoalan 4. Bilakah masbuk diharuskan bangun untuk menyambung solatnya sendiri? Sebelum kita nak faham pada persoalan 4 tu, kita balik kepada beberapa soalan, iaitu persoalan mengenai masbuk mendapati imam sedang sujud. Basicnya kat sia masalahnya. Masbuk tu maksudnya makmum yang si bersama dengan imam pada rakaat pertama, yang si bersama dengan imam ketika baca Fatihah, yang si sempat rukuk bersama imam, maka orang tu masbuk. Masbuk tu bererti bukanlah bererti ajak. Dimaksudkan juga agak sia masbuk tu orang yang si sempat Fatihah tapi sempat rakaat. Orang sempat rakaat. Masbuk mendapati imam sedang sujud. Dalam kitab Al-Majmu' Al-Ashab menerangkan, berkata sekiranya masbuk jumpa imam tengah sujud atau duduk tasyahud, duduk tahiyat, sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, hendaklah ia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, dan wajib ia menyempurnakan semua huruf takbiratul ihram Allahu Akbar ketika ia berdiri tegak. Setelah selesai takbiratul ihram, wajib ia terus berpindah kepada rukun yang imam sedang buat. Kalau imam dijumpanya tengah sujud, makanya sujud terus dekat takbiratul ihram. Kalau nyanangga imam tengah tasyahud, makanya duduk tasyahud terus. Setelahnya takbiratul ihram. Masalah kat situ, orang kebanyakan nyasit takbiratul ihram, dia terus datang, terus duduk, dia terus datang, terus rukuk, dia terus datang, terus sujud. Nyasit takbiratul ihram dulu, maka si dikira lah. Dan yang si dikira sah solat tersebut kerana si dimulai dengan takbiratul ihram yang sebenarnya adalah rukun solat. Rukun solat yang awal lah dah si bolah dah. Macam ni nak sah. Persoalan pertama, ketika bergerak, sunatkah masbukkah ucap takbiratul intiqal? Tadi takbiratul ihram nak masuk solat tu ketika mananya nak bangun ataupun nak bergerak ikut imam. Imam nak bangun daripada sujud yang kedua,